Okey, yang pertama kita ada quick release expansion frame mount adapter. Dia macam camera cage lah. Okey, then yang kedua kita ada motorcycle mount. Yang ini memang saya pilih yang boleh clip dekat windshield. Okey, jom kita tengok macam mana bentuk dia. Tak tahulah, tengok review, diorang kata bagus dan kuat. Jadi kita try. Dia bukan apa tau, masa dah lah fikir lama tau nak beli DJI Osmo Pocket 4 ni. Lepas tu terfikir, kalau dah sampai nanti dengan tak ada barang-barang lain, so terpaksalah beli juga barang-barang lain. Tengok ni, dia besi tau, ketuk-ketuk-ketuk-ketuk. Memang kuat lah, memang bukan yang murah, bukan plastik. Next, yang ketiga adalah pink silicone case. Sebab tengok macam comel aja. Yang ni, yang first ni, macam dia punya tapak dia. Yang lain, macam casing lah, silikon. Okay, comel. Warna pink. Dan yang ditunggu-tunggu adalah Osmo Pocket 4. Okay. Kita lajukan 1.5 dia punya speed. Lama tau nak pilih DJI Osmo Pocket 4 ke. Pernah juga dah terbeli yang Pocket 3. Tapi bila tengok comparison, Pocket 3 kan dia tak ada storage, built-in storage kan. Maksudnya semata-mata nak kena pakai memory card. Jadi macam cancel balik. Ya Allah, boleh refund, nasib baik. Kalau Pocket 3 yang untuk kereta combo pun dah nak sampai 2,000 juga harga dia, RM2,000. Lepas tu macam tambah sikit je lagi dah dapat Pocket 4. Ambil je lah Pocket 4. Allah, tutup mata je lah. Lepas tu macam berfikir-fikir banyak kali, lama fikir. Ke nak ambil Insta360 X5. Ya Allah, hai. Tolonglah yang mana satu, tak tahulah. Lepas tu ada yang kata, yang kalau komen pula dan juga memang vlogger pun cakap, lepas tu nanti nak edit lagi, dah tak pandai edit. Jadi terpaksalah. Bukan terpaksa. Maksudnya yang nak simple, yang tak payah banyak fikir, yang macam tak perlu nak berat-berat. Nak edit tu, nak reframe lah apa semua. Kena pakai yang ni je lah rasanya pilihan terbaik. Okey. Bila tengok dekat unboxing ni, memang ada macam-macam. Okey, kita buka. Ini bag yang ada bag Osmo ni, nampak premium sangat-sangat. Biasanya nampak bag ni dekat video unboxing orang lain je. Ni bila pegang sendiri macam, oh ya Allah, bestnya. Dalam bag ni, dalam pouch ni ada macam-macam. Ada macam-macam dia punya anak-anak semua. Kalau kereta combo kita akan dapat semua. Kalau basic kita akan dapat yang simple je. Tak ada mic, tak ada bulu-bulu tu semua. Yang ini kita dapat semua. Type C dan inilah dia yang ditunggu-tunggu. Berat. Bila pegang tu macam wow, tak sangka. Comel je. Okay. Sangat puas hati, Alhamdulillah. Jadi kita tengok hasilnya. Okay, bila double tap ni, dia boleh detect lah pergerakan kita. Terror kan? Aduh. Nampak pula baju bergantung. Tak payah, cover sikit. Jangan. Okay. So, Alhamdulillah